Gara-gara menunjukkan isyarat lucah serta bertindak agresif terhadap anggota polis di kawasan Mergong Alustar, seorang wanita direman 2 hari untuk membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali mengesahkan perkara itu. Perintah reman sehingga esok terhadap wanita berusia 34 tahun itu dikeluarkan Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah. Syed Basri berkata kes disiasat mengikut Seksyen 353 Kanun Kesiksaan kerana menakutkan penjawat awam menjalankan tugas selain menggunakan kekerasan terhadap penjawat awam. Dia turut disiasat di bawah Seksyen 298 Kanun Kesiksaan kerana dengan sengaja mengeluarkan kata-kata yang boleh mendatangkan kemarahan atau menyinggung perasaan penganut mana-mana agama. Selain itu, wanita terbabit disiasat di bawah Seksyen 509 Kanun sama kerana kesalahan mengaibkan kehormatan seseorang melalui perkataan atau isyarat tidak senonoh. Tular di media sosial mengenai seorang wanita melakukan kekacauan serta bertindak agresif selain memaki hamun dan menunjukkan isyarat lucah terhadap 2 anggota polis. Kedua-dua mereka diarahkan ke lokasi selepas menerima aduan mengenai seorang wanita yang bertindak menumbuk seorang individu di sebuah syarikat di kawasan itu.